Kebiasaannya saya dengar parents akan menyimpan dalam 3 platform ni, iaitu tabung haji, SSPN dan SSB Didik. Tapi sebenarnya ada lagi satu platform yang tuan-puan terlepas pandang, iaitu akaun Masgap Junior Public Gold. Akaun Masgap Junior ni apa? Akaun Masgap Junior ni untuk kita menabung grad emas untuk anak-anak yang bawah 18 tahun dan ke bawah. Dan akaun Masgap Junior ni adalah di bawah pantauan ibu bapa. Dan once anak-anak capai umur 18 tahun, mereka boleh upgrade jadi akaun mas dewasa. Di akaun Masgap Junior ni, kita boleh menabung emas rendah RM100 dan hasil tabungan emas tersebut kita boleh juga keluarkan dalam bentuk fizikal. Inilah peluang untuk tumpuan didik anak-anak sejak kecil lagi menabung dalam bentuk emas dan mereka tahu manfaat simpanan emas untuk masa depan mereka. Satu lagi kelebihan yang ada di akaun Masgap Junior ni, tumpuan boleh setkan auto debit minimal RM50. Jadi kelebihan yang ada ni tak ada di akaun Masgap dewasa. Hanya di akaun Masgap Junior saja kita boleh set auto debit RM50. Kenapa simpan dalam bentuk emas? Tumpuan, harga emas ni makin lama makin meningkat. Tahu tak, tahun 2000 dulu 1 gram hanyalah RM35. Tapi sekarang ni 1 gram telah pun mencecah RM588. Bila anak-anak sudah pun mencapai umur 18 tahun, lebih tinggi berbanding tumpuan simpan awal-awal untuk anak-anak. Jadi untuk tumpuan yang berminat untuk mulakan simpanan emas untuk anak-anak, daftar percuma saja. Jika tumpuan ada 5 anak-anak, tumpuan boleh buka akaun Masgap Junior untuk 5 akaun untuk setiap seorang. Jadi tumpuan boleh tekan link di bio saya untuk saya bantu sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mansal!